debut seterusnya yang juga memberikan impak, dan saya rasa ini adalah debut yang paling saya teruja lah, terutama dalam konteks Royal Rumble, peserta kejutan Royal Rumble. Yang saya masukkan adalah AJ Styles. Siapa masih ingat lagi Royal Rumble 2016, peserta ketiga Roman Reigns muka blur. Siapa ni? Lagu pun kita tak kenal masa tu kan. Tiba-tiba keluar Phenomenal. Saya melompat babe masa tengok AJ muncul pertama kali tu. Dia punya teruja. Yalah, kita dah follow AJ Styles ni daripada zaman ketika beliau di NWA, TNA dulu kan. Dan kalau kita imas mula, AJ Styles ni sebenarnya dia dah mula bergusti secara mainstream di WCW, tapi malangnya beliau bergusti pada lewat tahun 2000, ketika mana WCW waktu itu dah bergelut dengan masalah kewangan dan sebagainya, sehinggalah WCW tutup kedai pada Mac 2001. Jadi ada beberapa nama yang diserap masuk lah daripada WCW ke WWE, tapi malangnya Jim Ross kata beliau terlepas nama AJ Styles kan. Tapi waktu tu AJ masih muda lagi lah, dan AJ mula mengorak langkah. Kalau John Cena, Randy Orton, Batista tu di WWE, AJ ambil jalan lain, iaitu menyertai TNA dan mencipta nama di TNA, menjadi juara heavyweight dunia TNA dan menjadi antara tulang belakang TNA lah. Kemudian atas faktor pertikaian tentang kontrak dan sebagainya, AJ berhenti dari TNA pada 2014 dan menyertai New Japan, Ring of Honor dan sebagainya, sehinggalah mengumumkan yang beliau menjadi ejen bebas pada awal 2016. Jadi semua dah teruja dah, adakah AJ akhirnya akan muncul di WWE? Dan ternyata dia menjadi kenyataan di Royal Rumble 2016. Memang rasa sangat-sangat teruja, kerana ialah kita dah menantikan sekian lama kan AJ Styles di WWE, dan akhirnya menjadi kenyataan. Dan yang menariknya, AJ muncul pada ketika itu ramai bintang-bintang TNA yang menyertai WWE, dia kena masuk NXT dulu. Tapi AJ ada kelasnya yang tersendiri, dan beliau dapat skip NXT dan terus masuk ke roster utama. Dan hanya beberapa bulan selepas itu terus menjadi juara WWE. Walaupun ada yang kata Vince McMahon ni dia tak akan angkat individu yang bukan ciptaannya, karakter penggusti yang bukan ciptaannya. Tapi berbeza dengan AJ Styles, kerana kehebatan AJ dalam gelanggang, fenomenalnya beliau dalam gelanggang menyebabkan Vince percaya, dan akhirnya AJ diangkat sebagai juara WWE beberapa bulan selepas itu. Dan ternyata ia satu keputusan yang tepatlah untuk mengangkat AJ sebagai juara. Dan kini AJ masih lagi antara legend yang dihormati, walaupun agak kurang sedikit ialah kan banyak budak-budak baru dan sebagainya, tapi AJ masih ada di levelnya yang tersendiri. Itulah dia Royal Rumble 2016, AJ Styles.